Macam mana saya nak keluar from 9 to 5? Tak ada jalan keluar sebenarnya. Macam mana dia nak pilih antara dia nak bekerja ataupun dia nak buat bisnes? Tak ada jalan keluar sebenarnya. The only jalan keluar is kita kena tahu kita nak buat apa selepas tu. So orang tanya saya, bang, saya ada modal RM10,000 hingga RM20,000 untuk saya laburkan dekat bisnes. Bisnes apa yang patut saya buat? So saya tanyalah, apa yang awak terfikir? Oh tak ada bang, abang tolong bagi idea yang betul-betul make profit. Oi, umpama bila kita keluar 9 to 5 ni, kita spend RM20,000, duit tu bercambah-cambah macam tu. Kebanyakan kemungkinan orang fikir macam tu. Tapi sebenarnya silap. Bila kita mulakan sesuatu bisnes tu, kita tak boleh terus labur modal. So apa yang kita boleh buat instead ini strategi. Time kita bekerja ni, time ni lah kita kena cari soft skill. Katalah kita bekerja dalam sektor media, kita tahu macam-macam kita boleh belajar dekat sini. Cara handle customer, cara buat lighting, cara ambil video. Daripada sini lah kita boleh tawarkan kita punya servis lepas waktu habis bekerja. Sebab bagi saya, bisnes permulaan zero modal tu adalah yang paling penting lah. Buat dulu dalam 6 bulan, just nak bagi dapatkan traction ataupun sedikit engagement, bagi orang kenal. Lepas 6 bulan tu, kita rasa inilah time dia untuk aku keluar brand sendiri. Aku dah ada follower, aku dah ada orang yang aku boleh influence, orang dah mula percaya. Daripada situ baru kita chip in kita punya duit tu untuk kita came out dengan kita punya produk. Lepas kita dah dapat kita punya niche ke, dah dapat kita punya forte ke, daripada situ baru kita mula untuk invest duit. Sebab kebanyakan orang ni dia akan invest duit daripada awal. Ramai orang keluar tak tahu apa-apa, terus niatkan dengan duit dia tu dia boleh berjaya. Betul. Sebab selalunya orang akan tengok outside of the box tau. Tapi sebenarnya dalam box tu sendiri, kau dah ada ni, kau dah ada ni. Orang cakap think outside the box, tapi look inside what's in the box.